Ini adalah kisah tentang masa depan di mana jutaan manusia telah terkesan oleh jenayah. Ketegangan awam berada pada tahap tertinggi dan penjara pula semakin sesak. Zon merah di seluruh bandar diwujudkan bagi menyekat individu yang terlibat dalam aktiviti keganasan. Keadaan ekstrim ini memerlukan tindakan yang luar biasa, maka terciptalah Mercy Court. Di sini pesalah berat kini diadili oleh kecerdasan buatan AI yang bertindak sebagai hakim, juri sekaligus algojo. Dalam mahkamah autonomi sepenuhnya ini, suspek dianggap bersalah sehingga terbukti tidak bersalah. Mercy telah pun mengadili secara saksama dan menghukum mati 18 individu dan kini tiba gilirannya untuk mengadili Chris Raven, seorang lelaki yang terkejut apabila mendapati dirinya berada di situ. Maddox, hakim AI bagi Mercy Capital Court, memperkenalkan dirinya. Chris membentak, "Saya Detektif Raven. Saya yang hantar 8 orang ke kerusi ini. Saya tidak sepatutnya berada di sini." Namun, Maddox memberitahunya bahawa tahap alkohol dalam darahnya kini telah menurun secukupnya untuk perbicaraan bermula. Chris telah tidak sedarkan diri selama 5 hingga 6 jam yang lalu. Chris menegaskan ini mustahil dan dia langsung tidak tahu mengapa dia berada di sana. Saat itulah Maddox mendedahkan bahawa dia dituduh membunuh isterinya Nicole. Dia ditunjukkan rakaman body cam polis di mana anak perempuannya sedang duduk di sebelah mayat ibunya. Apabila si ibu ditanya siapa yang melakukannya, kata-kata terakhirnya ialah Chris. Chris seakan tidak percaya. Namun apabila dia menggunakan enjin carian di dalam mahkamah, segalanya menjadi jelas semua ini benar. Berita melaporkan bahawa Chris dan rakannya, Jack, bertanggungjawab menangkap David Webb dan membawa pembunuh itu ke perbicaraan sebagai peserta pertama di Mercy Court. Namun kini, Chris sendiri yang terperangkap di situ. Dia menegaskan dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin menyakiti Nicole, tetapi Maddox telah mengira kebarangkalian kesalahannya pada tahap 97.5%. Angka ini adalah 17.5%, melebihi ambang 80% untuk mencetuskan perbicaraan Mercy. Maddox mempunyai akses kepada storan perbandaran Los Angeles di mana semua peranti rakyat terhubung dan Chris boleh menggunakan sebarang sumber untuk memberikan bukti tidak bersalah kepada Maddox. Jika gagal, dia akan dihukum mati dalam masa tepat 90 minit. Kerusi yang diduduki Chris akan melepaskan denyutan sonik maut jika dia gagal menurunkan kebarangkalian kesalahannya ke bawah 92% dalam tempoh tersebut. Maddox menceritakan bahawa Chris pulang ke rumah pada jam 9.22 pagi. Nicole menyuruhnya pergi, tetapi Chris mendesak agar pintu dibuka. Apabila Nicole enggan, Chris menggunakan kuncinya untuk masuk. Dia berada di dalam selama 26 minit. Selepas itu, apabila anak mereka pulang, dia mendapati ibunya dalam keadaan nyawa-nyawa ikan akibat ditikam oleh seorang lelaki kidal dan Chris adalah kidal. Kesan darah Nicole ditemui pada pakaian Chris. Selepas keluar dari rumah, Chris memandu ke bar dan minum dengan banyak sehingga tahap alkohol darahnya mencecah 0,16 semasa ditangkap. Dia juga bergelut dengan polis dan cuba melarikan diri sehingga terpaksa dipengsankan. Chris mendakwa dia tidak ingat tentang bar tersebut, namun buat masa ini, segala bukti menuding tepat kepadanya sebagai pembunuh isteri sendiri. Maddox menyoal mengapa dia pulang ke rumah dan punca pertengkaran mereka. Chris meminta untuk bercakap dengan anaknya, tetapi Maddox menyatakan bahawa kanak-kanak dikecualikan daripada perbicaraan Mercy kecuali mereka adalah saksi kejadian. Chris berkeras mahukan panggilan peribadi, namun mengikut peraturan mahkamah, dia perlu menghantar permohonan rasmi. Dalam keadaan tertekan, Chris tidak tahu apa yang mahu dikatakan kepada anaknya. Lalu dia menghantar permintaan automatik tanpa mesej. Selepas itu, Maddox memberi peluang untuk Chris bercakap dengan supporternya Robert. Robert kecewa dan berkata, "Kau sepatutnya hubungi aku kalau kau rasa nak minum semula." Chris terus menegaskan dia tidak menyakiti Nicole. Namun sebelum perbualan berlanjutan, Maddox memutuskan panggilan tersebut atas alasan Robert hanya disediakan untuk mengendalikan isu ketagihan alkohol Chris yang berulang. Maddox kemudian membentangkan sejarah perkahwinan Chris. Mereka mula bercinta 20 tahun lalu, berkahwin 3 tahun kemudian dan mempunyai seorang anak, Britt. Namun segalanya berubah selepas rakan setugas Chris, Ray, meninggal dunia dalam satu insiden traumatik. Nicole pernah menceritakan dalam mesej kepada keluarga dan rakan-rakannya bahawa Chris telah hilang sabar sebanyak 57 kali dan dia sedang mempertimbangkan perceraian. Maddox menyatakan bahawa kemarahan boleh mengatasi kasih sayang dan cinta Chris terhadap Nicole tidak menghalang kemungkinan dia hilang pertimbangan lalu membunuhnya. Maddox turut memainkan video Britt yang menggelar bapanya sebagai lelaki berbahaya. Video itu diambil daripada akaun Instagram pribadi Britt yang disembunyikan daripada Chris. Sementara itu, Britt menerima permintaan untuk bercakap. Dia hancur luluh dengan kematian ibunya dan bertanya, kenapa mereka fikir ayah bunuh ibu? Ayah kat tempat kerja kan? Chris cuba meyakinkannya bahawa ini adalah salah faham besar. Sebelum Britt sempat bercakap lebih lanjut, datuknya merampas telefon tersebut dan memutuskan talian. Kini Chris hanya mempunyai 69 minit lagi. Dia menuduh Maddox sudah membuat keputusan sebelum suspek duduk di kerusi itu lagi, tetapi Maddox mencabarnya untuk membuktikan dia tidak bersalah.
Chris mengawal emosinya dan meminta untuk menghubungi rakan setugasnya Jack. Dalam perbicaraan ini, Chris boleh memanggil sesiapa sahaja untuk mengumpul bukti atau testimoni watak. Jack kini berada di luar rumah Chris. Chris meminta Jack memeriksa tempat kejadian. Jack memberi amaran bahawa dia akan melaporkan apa sahaja yang ditemui walaupun ia memburukkan Chris kerana tiada apa yang lebih penting daripada mahkamah tersebut. Atas permintaan Chris, Maddox memaparkan rekonstruksi visual tempat kejadian. Terdapat pasu bunga yang pecah dan tanda-tanda pergelutan di dapur. Chris mendakwa Nicole membaling pinggan untuk mempertahankan diri, tetapi cap jari pada senjata pembunuhan pisau adalah milik Chris. Chris menjelaskan Nicole takut pada pisau, jadi dialah yang selalunya menggunakannya untuk memasak. Walaupun DNA Chris berada di mana-mana, dia meminta rekod telefon Nicole. Tiada nombor mencurigakan ditemui dalam rekod rasmi, tetapi Chris teringat Nicole menghantar mesej kepada seseorang. Selepas mencari, mereka menemui telefon rahsia burner phone di dalam kereta Nicole yang tidak berdaftar dengan sistem awan. Hanya ada satu nombor dalam sejarah panggilannya juga telefon burner. Apabila mereka menghubungi nombor itu, penerimanya terus mematikan talian, namun Maddox berjaya menjejak lokasinya. Kebarangkalian kesalahan Chris menurun sedikit kepada 96.7%. Panggilan tersebut dikesan di Hotel Hudson dan pemanggilnya adalah Patrick, seorang sous chef yang sedang melarikan diri. Jack mengejar dan menangkapnya. Patrick mendakwa dia lari kerana takut. Dia mendedahkan bahawa dia dan Nicole mempunyai hubungan sulit kerana Nicole memerlukan seseorang untuk mendengar masalahnya tentang Chris dan kerja. Walau bagaimanapun, Patrick mempunyai alibi kukuh. Dia bertugas di hotel sepanjang pagi kejadian, bermakna dia bukan pembunuhnya. Pendedahan skandal ini menyebabkan motif Chris membunuh menjadi lebih kuat dan kebarangkalian kesalahannya melonjak semula ke 98%. Chris akhirnya menceritakan kebenaran. Nicole menemui bekalan alkohol rahsianya. Chris mula minum semula kerana rasa bersalah atas kematian Ray. Masa itulah mereka berdua mula bertengkar. Chris telah memecahkan pasu kesayangan Nicole. Serpihan kaca terpercik dan melukakan Nicole. Itulah puncanya bagaimana darah Nicole terkena pada badan Chris. Selepas kejadian itu, Chris benar-benar tidak ingat apa-apa lagi. Chris mula beremosi dan berkata, "Mungkin awak betul tentang motif tu. Kalau saya memang tengah marah, mungkin saya ada capai pisau." Maddox mencelah. Dia berkata, "Kalau awak mengaku salah, saya terpaksa kunci keputusan mahkamah dan awak hanya mampu melihat waktu menghitung detik hukuman." Dia memberitahu Chris, "Awak masih mempunyai akses penuh kepada keupayaan saya. Sekurang-kurangnya, cubalah bongkar kebenaran." Jadi, Chris mengikut nasihatnya dan mula berfikir semula. Dia berkata, "Tunjukkan saya semua kenalan Nicole. Alasannya adalah pembunuhan terancang biasanya dilakukan oleh seseorang yang mangsa kenali." Chris meminta Maddox mengeluarkan senarai berasingan untuk kenalan tempat kerja dan rakan-rakannya. Chris menelefon Patrick dan bertanya apa yang ada dalam fikiran Nicole. Patrick memberitahunya bahawa Nicole bekerja di kilang penghantaran bahan kimia. Beberapa bahan kimia telah hilang dari situ. Bos Nicole memintanya untuk mengintip rakan sekerjanya dan dia rasa sangat tidak selesa dengan perkara itu. Chris menelefon Jack dan berkata, "Saya bertindak atas firasat, jadi awak perlu pergi ke depoh penghantaran Nicole." Maddox bertanya apa maksud firasat. Dia berkata, mahkamah ini hanya berurusan dengan fakta. Jadi, Chris meneliti rakaman video daripada majlis barbeku yang diadakan di rumah mereka pada hari Ahad. Dia berkata mungkin majlis itu memberi peluang kepada pembunuh untuk meninjau keadaan rumah, tetapi tiada sesiapa berada di sekitar rumah itu sejak itu. Kamera yang ada menunjukkan 46 buah kenderaan memasuki jalan mereka antara jam 9 dan 10.30 pagi itu. Tiada satu pun yang berhenti. Chris meminta Maddox mengakses kamera jiran yang tinggal di belakang rumahnya, tetapi internet jiran tersebut mengalami gangguan perkhidmatan. Rakaman itu akan mengambil sedikit masa untuk dimuat turun. Maddox berkeras bahawa tiada sesiapa yang menghampiri rumahnya pagi itu. Jadi, Chris menelefon Rob dan bertanya jika ada sesiapa yang tidak datang kerja semalam. Dia juga memainkan semula rakaman video Brit yang Brit berhenti rakam kerana menyangka ayahnya sudah pulang. Chris berada di tempat kerja pada masa itu, jadi itu bukan dia. Chris menelefon Brit lagi, tetapi sekarang Brit tidak mahu bercakap dengannya. Dia telah melihat segala-galanya di internet tentang bagaimana Chris ditangkap. Dia bertanya, betul ke ayah buat? Kerana semua orang kata Chris yang membunuhnya. Brit hampir memutuskan talian apabila Maddox mencelah dan memberitahunya, "Ayah kamu sedang dalam mahkamah pembelaannya. Belum pasti dia yang membunuh ibu kamu." Chris bertanya, "Apa yang awak dengar?" Brit berkata dia mendengar bunyi bising, tetapi dia sudah memeriksa rumah dan tiada apa-apa. Chris menonton baki video rakaman Brit dan di dalamnya dia melihat pintu bilik bawah tanah terbuka luas, pintu yang tidak pernah mereka buka. Ada orang lain yang bersembunyi di sana. Chris mula berfikir siapa orang itu. Maddox berkata, "Awak sedang mencari suspek dari syarikat penghantaran dan awak belum menyentuh tentang bahan kimia yang hilang." Jadi, Chris memeriksa ke dalam pelayan komputer syarikat penghantaran dan memeriksa email. Dia dapati granulyuria telah hilang. 3 orang tahu tentang perkara ini.
Salah seorang daripada mereka ialah Holt. Sepanjang 6 bulan, sebanyak 300 kilo telah hilang. Urea sintetik adalah komponen dalam beberapa produk dermatologi dan juga digunakan dalam penghasilan metamfetamin. Rakaman CCTV menunjukkan Holt dan Nicole bertengkar. Chris tahu Holt ada masalah judi. Penyata banknya menunjukkan dia berhutang $24,000 dan Robert sering membantunya. Chris menelefon Robert, tetapi Holt yang menjawab telefon. Holt kata dia akan pergi mencari Robert, tetapi Holt tidak menemuinya di mana-mana. Chris berkata, "Jangan nak berdolak dalih. Saya baru nak minta Rob suruh awak tunggu di sana. Saya tahu awak curi produk tu dan bunuh Nicole." Holt menjawab, "Sama sekali tidak. Saya cuma bantu dia." Chris bertanya, "Bantu siapa?" Holt mendedahkan bahawa orang itu ialah Robert. Dia terhutang budi pada Robert. Robert lah orang yang sebenarnya song lab produk tersebut. Tetapi Robert sangat baik kepadanya. Dia juga merupakan mentor kepada Chris. Chris mendapati Robert juga tidak bekerja semalam. Kali terakhir Holt melihat Robert adalah di rumah Chris pada hari Ahad dan Robert mahu bercakap dengan Nicole selepas semua orang pulang. Robert malah menyuruh Holt memandu keretanya pulang untuknya. Chris segera menghantar Jack ke rumah Robert. Chris pernah membantu Robert mendapatkan lesen senjata api tahun lepas dan pada saat itu, rakaman dari kamera jiran belakang Chris berjaya dimuat turun. Robert kelihatan keluar dari kereta dan berjalan ke arah rumah. Dia melarikan diri dengan kereta yang sama selepas melakukan pembunuhan itu. Namun di sebalik semua ini, kebarangkalian kesalahan Chris masih pada tahap 93.4%. Dia berkata, "Awak betul ke fikir saya bunuh Nick? Apa kata hati awak? Bagaimana dengan apa yang awak cakap pada Britt? Awak beritahu dia, mungkin saya tak bunuh Nick." Dan disebabkan semua ini, Maddox mula mengalami gangguan glitch. Dia tidak berfungsi dengan normal. Sementara itu, polis tiba di rumah Robert. Mereka pecah masuk. Robert tiada di sana. Apa yang mereka temui hanyalah gambar zaman kanak-kanak Robert semasa dia dibesarkan di rumah anak yatim. Ada orang lain dalam gambar itu bersamanya. Maddox mula mengimbas datanya untuk mencari padanan. Pada masa itu, pegawai polis sampai ke garaj Robert. Nampaknya Robert telah merancang sesuatu untuk masa yang lama dan dia sudah pun membakar bahan bukti. Chris tertanya-tanya jika Robert menghasilkan dadah di sini. Robert memang mempunyai ijazah dalam kejuruteraan elektrik, jadi ia tidak mustahil. Tetapi masa itulah polis menemui buku panduan pengganas. Ia memperincikan bagaimana urea boleh dicampur dengan asid nitrik untuk menghasilkan urea nitrat yang merupakan bahan letupan yang sangat kuat. Dia sedang membuat bom dan pada saat itu, Maddox mengesan trak Robert. Dia sedang menuju ke pusat bandar. Padanan gambar tadi ditemui. Ia adalah David Webb, pesalah pertama Mahkamah Mercy, bahawa David dan Robert adalah adik-beradik tetapi mereka terpisah apabila Robert diambil sebagai anak angkat secara berasingan, kemudian bertemu Chris di pusat rawatan dan menjadi mentornya. Semuanya berlaku selepas perbicaraan David, bermakna sasaran sebenar Robert adalah Mahkamah Mercy. Masa itulah Maddox mengesan isyarat haba di dalam trek. Ada orang lain di dalam sana bersamanya. Chris menelefon Britt, tetapi bapa Nicole yang menjawab telefon. Menurutnya Britt ada di luar, tetapi Maddox memeriksa kamera dan melihat Robert telah menculiknya. Kembali di garaj Robert, polis menemui alat timer. Pihak polis segera lari, tetapi letupan itu membunuh mereka semua. Robert masih mempunyai cukup bahan letupan untuk membunuh ramai orang. Jack terselamat daripada letupan itu dan ketika itu juga, kebarangkalian kesalahan Chris turun ke angka sifar. Tetapi dia tidak mahu menamatkan perbicaraan ini kerana menamatkannya bermakna kehilangan akses kepada keupayaan AI Maddox. Chris perlu menghentikan Robert terlebih dahulu. Dia enggan mengikut peraturan mahkamah. Dia berkata, "Langgar peraturan tu, ubah programnya." Maddox mula mengalami gangguan lagi. Dan sementara semua ini berlaku, Robert memandu laju di jalan raya menyebabkan huru-hara. Polis merancang untuk menyekat traknya di atas jambatan jauh dari pusat bandar. Pegawai akan turun dari helikopter untuk menyelamatkan Britt, tetapi rancangan itu gagal. Robert merempuh kereta polis dan terus memecah masuk. Melihat keadaan ini, Jack mengambil alih arahan insiden sebagai pegawai berpangkat tinggi. Dia memberi arahan untuk menghapuskan Robert. Mereka tidak boleh membiarkan dia membawa bom itu kembali ke kawasan padat penduduk. Polis hampir meletupkan trak Robert dengan bahan letupan mereka. Chris merayu agar mereka tidak melakukannya. Anaknya ada di dalam. Dia memohon bantuan Maddox, tetapi Robert terselamat disebabkan misfire. Robert kini hanya beberapa saat lagi daripada sampai ke Mahkamah Mercy. Chris memberitahu Jack, "Saya perlukan awak. Kita akan cuba bercakap dengan dia." Jack menggerakkan unit udaranya di hadapan trak Robert. Chris menghubungi Robert melalui saluran radio yang dimainkan di dalam trak. Dia menyuruhnya jangan buat begini. Robert berkata, "Awak selalu menghantui mimpi saya, Chris. Adik saya memang bermasalah, tapi saya boleh bantu dia." Dan sekarang Robert mahu Chris menderita di atas kerusi itu dengan mengetahui dia tidak bersalah, sama seperti apa yang adiknya lalui. Mengambil kesempatan atas peluang itu, Jack melepaskan tembakan ke arah Robert. Dia tidak mempedulikan keselamatan Britt, jadi Maddox mengambil alih kawalan drone quadcopternya dan menolaknya ke tepi. Trak Robert merempuh terus ke dalam bangunan Mahkamah Mercy. Impak itu menyebabkan gangguan bekalan kuasa dan kecekapan Maddox turun kepada 40%.
Walaupun Chris merayunya berulang kali, Maddox tidak dapat melepaskannya dari kerusi itu. Dia sedang malfungsi. Di luar, Robert membunuh sesiapa sahaja yang dilihatnya. Pada saat-saat terakhir, Chris berjaya dilepaskan. Dia berlari ke arah anak perempuannya dan Robert. Dia mengambil alat imbasan tapak tangan dan vest milik pegawai yang telah mati. Chris melangkah keluar ke kawasan terbuka atas permintaan Robert. Robert memegang alat kawalan jauh bom di tangannya. Robert berkata, "Kau bersalah kerana menghukum mati orang yang tidak bersalah." Dia baru sahaja hendak memicu letupan apabila Maddox muncul dan berkata, "Saya cadangkan awak masukkan kes awak ke dalam rekod. Ini peluang untuk awak bersihkan nama adik awak." Robert mendedahkan bahawa 2 tahun lalu dia bertemu adiknya. Dia memberinya wang tunai dan telefon. Tetapi perkara seterusnya yang dia tahu, David telah membunuh seorang wanita. Robert berkata, "Tapi saya telefon dia pada malam pembunuhan itu. Masa yang sama, awak kata dia tengah bunuh wanita tu. Saya tengah bercakap dengan dia." Masa itulah Maddox memberitahu Robert ada 82% peluang bahawa dengan mencabut pek bateri, bom itu akan menjadi tidak aktif. Maddox juga memberitahu Robert bahawa adiknya ditemui bersama mayat wanita itu. Cap jarinya ada pada pisau dan dia tidak mempunyai telefon. Tiba-tiba, Britt menggigit tangan Robert. Chris menyerbu masuk dan mencabut bateri daripada alat peledak. Dia sangat marah. Dia hampir mahu menembak Robert. Pembunuh isterinya berdiri tepat di depannya, tetapi Chris tidak menembak. Dan masa itulah Jack menembak tangan Robert. Robert berkata dari belakang bahawa David tidak bersalah atas pembunuhan yang menyebabkan dia dihukum mati. Robert sedang bercakap di telefon dengan David pada masa kematian mangsa. Maddox mendapatkan semula rakaman yang mengesahkan perkara ini dan rupanya Jack tahu tentang perkara ini. Dia menyimpan telefon bimbit David. Maddox mengesahkan telefon itu berada di tempat kejadian dan kemudian di balai, tetapi Jack mengambil telefon itu dan menghapuskannya. Dia berkata, "Kita perlukan perbicaraan pertama itu menjadi satu kejayaan besar. Kita perlukan mercy." Chris menjawab, "Kita perlukan keadilan." Dia mengarahkan Jack ditahan. Maddox bertanya, "Apa yang telah kita lakukan?" Chris berkata, "Kita cuma buat apa yang kita diprogramkan untuk buat. Manusia atau AI, kita semua buat silap dan kita belajar. Dan dengan itu, kisah ini berakhir." Apa pendapat korang? Adakah sistem mahkamah AI seperti Mercy Court ini wujud untuk keadilan atau sekadar alat untuk memudahkan kerja pihak berkuasa? Komen pendapat korang kat bawah. Kalau korang suka recap macam ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam rekap filem seterusnya.